Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright. Macam mana? Okay, update terbaru daripada Grab. Okey ke tak okey? Kan? Okey ke tak okey? Tapi ramai yang umut lah. Kan? Ya, benda baru je lah. Perubahan. Kan? Siapa je suka perubahan. Ni biar kena pula ubah bendanya mendadak kan. Bukan sikit-sikit terus. Kan? Macam sebelum ni elok ada MD ni dah tak ada MD. Kan? Dah pening. So macam aku akaun Melaka pun jadi pening juga. Sebab semasa perubahan berlaku semalam. Semalam masa jadi tu disebabkan aku ada dekat KL kan. Aku ada dekat KL. So aku adalah akaun yang tiba-tiba hilang semualah. My destination dan benda semua tak ada. Kalau korang akaun apa nama ni, kalau kau akaun contoh macam aku akaun Melaka. Kalau kau akaun Melaka, kau ada dekat Melaka, benda macam biasa. Kan? Benda tu macam biasa. My destination ada, location tempat ada. Tapi semalam lah sekejap. Masa dia mula-mula implement benda tu, semua negeri hilang. Orang kata memang kacau bilau. Lepas tu katanya yang baru ni, katanya Jaku dekat akaun Melaka ni, dia katanya aku cakap lah semalam aku ada dekat Melaka sebab tu semua hilang. Sampai 8 pagi tadi pun hilang. Sebab apa? Ada member Melaka dapat job datang KL pagi tadi. Elok. MD ada, for location ada. Tapi tak ada nak try tembak balik lah sebab dia kata dia ada hal. So Alhamdulillah. So tak tahu bila MD tu lekat ke tak jawab balik kan. So aku nak try lah. Aku balik Melaka ni. Aku balik juga Melaka sebab yelah jamak kosar dah habis. Kan, jamak kosar dah habis. So mana-mana kawan yang bukan Islam tak tahu jamak kosar tu apa, tanyalah kawan yang Islam tu. Kan, sebab dah habis. Aku balik. Besok lah kalau ada job tenang di KL, kita dah tengok. Aku dah tengok boleh ke tak. Sebab tadi aku nak try kat tapis kan, dekat tempat biasa dapat job balik Melaka kan. Try tapis tapi tak lalu ni aku cakap ni. Tak lalu, memang tak lalu. Job. So itulah. Kita lagi 1-2 job nak hala-hala ke Sungai Besi, betul aku tunggu balik lah. So ni aku sambung sikit. Tip lagi 2-3 job kat Melaka ni. Best pula aku tip kat Melaka ni. Hari ni tadi pada rumah job RM20 gitu. Lepas tu patah balik pergi Pantai Puteri Sita RM15. Lepas tu Pantai Puteri patah balik Melaka Central RM20. Wah, best pula. Dia pilih tengah best tu, dia best je Melaka ni tau. Kan? Tengah jubaka juga sebenarnya. So itulah dia. So tu nanti nak try nanti tengok akaun luar. Lepas tu apa nama ni, katanya lagi katanya yang opt out, yang tak opt in, ataupun yang opt out, apa nama ni, pun hilang semua. Tak tahu aku apa cerita. Lepas tu aku perasan dalam video aku yang sebelum ni, yang duk cerita tu kan, ada satu brother ni nampak sangat bukan driver lah. Dia kata selit sikit lah kan. Aku jadi macam dia boleh cakap apa, korang ni dah driver bukan dia tak kata driver, dia kata driver. Dan korang ni driver je lah kan. Tak payah nak bising-bising cakap lah. Dah satu arah ni channel aku dah banyak cerita masalah ni. Yang kau sibuk tengok buat apa kan. Itu satu hal lah. Lepas tu banyak yang komen kata, tanya macam mana nak opt in. Kalau korang baru sampai channel aku ni, cari balik video aku sebelum aku tunjuk. Aku dah tunjuk dah macam mana nak opt in. Tak nak jawab banyak kali. So
tujuan buat video ni, tujuan aku buat video kat YouTube ni pasal Grab, sebab aku malas nak jawab soalan yang sama banyak kali. Okay. Okay, tengok aku dah siap tunjuk dah macam mana nak pergi, mana nak tekan, apa nak tekan. Okay, itu satu hal. So kita tengoklah nanti apa lagi yang ada kan. Apa lagi yang ada. Okay, teori-teori konspirasinya kenapa Grab buat macam ni adalah kerana satu, pasal nak melawan geng-geng mod yang buat MD yang unlimited tu. So sekarang ni MD unlimited tu memang tak ada. Memang pisang. Memang tak boleh pakai katanya. Memang dah tak boleh pakai MD unlimited tu. Memang dah tak boleh pakai. So tu bagusnya update yang baru ni lah. Okay, so geng-geng mod yang MD unlimited dah jadi pisang. Okay, dah jadi pisang. Yalah, tapi kita tunggu je lah. Sekarang geng-geng ni pandai kan. Dia pisang sekejap, seminggu dua, mungkin sebulan, tidak pun betul ada balik kan. Kan, betul ada balik. Okay, tak apa, kita tunggulah. Katanya yang tu sebab tu. Dan lagi satu, dia nak kalau boleh, jelas Grab punya kereta EV dah banyak kan sekarang, dah banyak. So dia kalau boleh memang nak fokus job ke airport terutamanya, memang nak kereta EV sahaja kan. Dia memang nak kalau boleh EV je dapat airport kan. EV je yang boleh tembak airport kan. So itulah. Buat macam mana aku pun perasan bila dah start harga baru ni pun aku pun dapat sekali, dua kali lah. Sekali apa nama ni, sekali plus, sekali tu seater. Tu je, dua kali. Tapi dua kali tu aku tak kira lah. Aku dah patah balik KL kosong. So harga dah sedap kan. Tak ada nak tunggu dah lama kan. Patahlah balik. Okay, so kita tunggu. Benda ni baru lagi. Kita tengok macam mana. Kira ramai yang tak suka lah. Walaupun apa nama ni, ada preferred area ni. Preferred area ni boleh jadi sampai berapa kali? Sehari 4 kali 6 kali ke 8 kali, aku tak tahu. Katanya boleh pergi banyak kali. Tapi sebab disebabkan area tu buka besar kan. Yang ramai komplain sebab tu, area dia buka besar sangat areanya. So tu yang jadi fast menonggeng tu kan. Dan queue dekat airport hari ni, wah, tak ramai tu. Kan, tak ramai. Queue dekat airport hari ni tak ramai. Queue pun tak lama lah. Standard lah 2-3 jam. So tu pun antara benda baiknya lah bila Grab buat macam ni kan. Sebab tak kurang lah kan. Semua nak airport. Semua nak jadi panglima. Ayah betul. Alright, so macam aku cakap lah, kita tunggu benda ni, tengok sehari lagi nanti macam mana. Okey tak okey. Tapi setakat sehari ni, dah sehari lebih ni, dia tu kurang dekat KV lah. Banyak negatif lah, banyak tak berkenan lah kiranya. Sebab masa mula-mula tu aku risau agak bila dia buat tu. Aku takut dia kacau akaun luar kan. So akaun luar dia kacau sekejap je lah kan. Yang aku cakap yang MD tak ada, location tak ada kan. Akaun luar lepas tu dah ada balik lah. Macam pesan aku balik Melaka, ada balik MD. Right, okay. Lepas tu ni ni cerita sedih. Cerita seriau ni. Okay, ni pasal driver kat Melaka lah kan. Okay, driver kat Melaka. Okay, dia dapat booking budak sekolah lagi baik. Okay, budak sekolah lagi. Dia tak ada duit nak bayar. Lepas tu dia jerut ke apa driver tu perempuan. Driver baru baru sebulan tak silap aku. Bila aku tanya Alfa Melaka, katanya awek tu ke adik tu. Katanya muda ni kata silap aku. Adik tu baru sebulan drive. Baru sebulan jadi driver Grab. Drive kat Melaka lah. So Kuala Sungai Baru kan. Okay, so driver tak ada apa-apa lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, tak ada apa-apa. So yang budak-budak, kau perasan tak kes yang macam ni, yang sebelum ni tikam lah, bertumbuk lah, bergaya, kau perasan tak banyak yang budak kan? Banyak budak. Bukan orang kata bukan dewasa tau. Aku jadi risau pula budak sekarang kan. Risau pula. Dan sebelum ni yang tikam tu kat Kedah tu tak merah. Masuk. Merah.
Harga dah tak best. Harga dah tak best. Okay. Nak maghrib ni harga dah tak best. Alright. Kenapa? Yang dekat Kedah ke kat Perak tu, yang K budak tu aku tak tahu. Dia budak tu kena jamin sebelum bicara kan. Lepas tu dah senyap dah. Dia tak ada kemas kini yang benda. Tu aku geram kat tu. Apa cerita tu? Kan? Apa cerita tu? Kan? Mesti ada kenal mana-mana orang. Kan? Pak senyap je tu. End up senyap je sudah je. Okey. So yang kat Kuala Sungai Baru ni yang kena budak-budak umur berapa? 14 tahun. Daripada 14 tahun ke 17 tahun. Budak ni sekolah lagi, siap sekolah lagi tak habis. Sekolah pun tak habis tu. Yay. Okay, dia macam ni lah. Ni aku kena nak mengajar benda tak elok kan. Bukan tak elok lah. Tak elok. Elok tak elok lah. Grab mungkin tak suka lah bila aku cakap benda ni. Okay. Orang katalah kalau kata dah tak ada duit ke apa nak bayar, orang katalah terdesak. Contoh nak pergi mana-mana memang terdesak. Ada hal ke apa kan. Okay. Pakai payment method cara pembayaran tu tunai dan cash. Okay. Dah tak ada duit sangat tu kan, katalah ada tambang tu RM10, kau ada dalam RM8 ke RM5 ke contoh kan. Satu itulah, kau bagi je apa yang kau ada kan, bagi je apa yang kau ada dekat driver tu. So driver tu at least boleh, yang balance tu boleh claim kat Grab, tak ada masalah benda tu kan. Mungkin driver tu bising lah, kau tahan lah kan, kau pun bayar tak cukup. Okay. Lepas tu satu lagi cara Grab mau benci dengan aku ni kalau dia cakap larilah kan. Bila dah sampai tu buka pintu belah kan. Driver tu mungkin bising lah kalau kau cara lari tu. Mungkin driver bising lah kan, maki kau ke apa. Tapi lah kau pun tak bayar kan. Kau tahan je lah kan. Daripada apa nama ni, yelah, kau belasah lah apa, kau ikat orang tu berjerut lah apa, kau tikam, jadi kes polis, panjang cerita. Masa depan kau boleh cakap gelap lah. Okay. Right. Itu je bagusnya Grab berbanding dengan aplikasi lain. Itu je bagusnya Grab. Grab kalau passenger tak bayar ke apa, boleh claim dekat Grab kan. Dia perlu bagi tahu ni Grab. Sebab dah banyak sangat kes ni macam ni, aku jadi risau lah. Aku jadi risau kan. Sebab dengan aku pun dengan, kalau pengalaman aku sendiri pun apa nama ni, yang lari tak bayar boleh tahan banyak. Elok lelaki, elok perempuan sama je kan. Sampai buka pintu belah, lari. Kau main laju, lelaki perempuan sama je bukan kan. Yang mana yang jenis tak bayar ni kan. Lepas tu lagi sekarang, lagi satu sekarang ni QR. Kalau yang QR ni aku pun kena sekali lah. Okay, aku pun kena sekali. Dia kata nak tu, dia dah scan. Di mana dia buat nak scan, betul dia tunggu keluar daripada kereta. Dan selalunya bila dah scan tu, orang tunggu lagi dah kereta nak tunjuk kan. Abang saya dah transfer. Itu selalunya macam tu lah kan. Selalunya macam tu. Ni tak ada buat itu lagi. Buat nak scan, betul dia tunggu keluar. Tu kira macam lari juga lah. Okay. Tapi tak ada pun duitnya. Okay, so yang tu tak apalah, claim dengan Grab. Walaupun lambat sikit kan, orang kata makan masa kan, 2-3 hari juga baru nak masuk duit tu. Tapi tak apalah kan. Risau lah sekarang ni, aku terpaksa cakap macam ni, aku terpaksa. So risau korang yang kena pula yang buat tu nak sekolah kan. Betul ni, kalau tak ada duit sangat macam tu, macam cakap tadi lah kan, sebab ada bayar je apa yang kau ada ataupun beranjai kan. Bila sampai tu buka pintu lagi kan. Pandailah korang, daripada kau buat benda bukan-bukan ni kan. Dia kuat-kuat pun kau lari tak bayar kan. Grab katalah lepas tu, bila kau nak pakai lepas tu, Grab akan suruh bayar lah kan. Yang amount yang kau orang tak bayar tu kan, dia suruh, Grab akan suruh kau top up Grab Pay kebiasaannya kan, yang tak bayar tu.
Katalah kau malas, katalah tak ada duit juga, nak top up tu tak buat lah account lain. Nampak aku ngajar lagi ni, Grab memang tak suka ni benda-benda ni. Grab memang tak suka ni, tapi aku rasa aku kena bagi tahu untuk apa kata mengurangkan kadar jenayah macam ni. Sebab dah banyak. Dan banyak muda-muda. Tu masalah ni sekarang ni. Aku risau pula. Risau pula. Okay. Lepas tu sebut pasal QR disebabkan apa nama ni tengah kecoh apa nama ni pasal apa nama ni yalah yang Void MD Turbo bagai yang baru ni kan. So yang sebab Grab hantar notification ni semalam je lah aku. Semalam lah pagi kan. Dia tengah kecoh-kecoh. Tengah kecoh-kecoh tu dia hantar notification tu. Maksudnya lepas ni apa nama ni Grab pun boleh buat payment QR daripada Grab. Tapi yang Grab punya tu duit now tak silap aku. Okay. Kena scan jugalah. Tapi bezanya dia punya screen tu bila nak tekan draw off tu kita tekan draw off, lepas tu tekan generate QR. So maksudnya setiap kali kata dapat job QR tu, dia punya QR tu lain-lain lah. Dia tak nak kita guna QR kita sendiri. Okay. Tapi disebab apa nama ni disebabkan yang Grab punya tu duit now kan, dia duit now. So aku tak pasti yang Alipay yang benda semua boleh ke tak pakai yang tu. Lepas tu dia tak ada cerita pula kan. Sebab kalau kata yang tak cenggu kan, yang aku ada ajar aku macam mana nak buat ni kan, dah ajar kan. Okay. Yang ni segala-gala boleh kan. Alipay boleh, yalah tak cenggu boleh, tak cenggu boleh. Alipay benda Indonesia benda banyak lah punya luar negara punya ni. Kalau belah Asia Tenggara ni insyaAllah boleh scan yang pakai tak cenggu punya ni. Kalau yang Grab punya tu aku tak pasti. Yang Alipay punya boleh ke tak, aku rasa boleh lah kot, tak tahu. Sebab benda ni, kes ni jadi macam aku cakap lah, tenggelam disebabkan pasal turbo punya hal ni. Turbo punya hal orang jadi tak peduli kejap pasal kes ni. So tunggu. Tapi katanya minggu depan aku start. Sekejap, minggu depan start. Minggu depan ke QR tu? Ni. Okay, start. Bila dia kata start ni? Okay, kat sini nampak Grab siap buat merah ni. Do not show passengers your personal bank QR. Yang bank ni, sebab yang ni tu aku cakap, dia setiap kali kita generate QR kita akan lain. Tapi yang bila orang tu dah scan, duit tu terus masuk ke wallet lah. Sama juga lah, kita kena transfer juga. Sama juga macam tercenggu tu kan, masuk tercenggu kena transfer juga pergi bank kan. Ini sama juga. Dia masuk wallet, lepas tu kita transfer lah masuk bank kita. Tapi dia tak cakap ni bila start ni. Dia suruh complete training Grab Academy bagai tak ada pun lagi ni. Pada semalam punya aku nak try, tak ada lagi. Okay, tak ada ya. Tapi dia tak kata bila start ni. Ke beta dulu ni. Tapi aku rasa nanti lah kot. Bila ada lah kan. Bila ada kita boleh lah buat video. Okay. So apa lagi? Tak ada dah. So yang ni yang pasal apa nama ni, yang pasal turbo kau bagi tu nantilah. Tengah besok, kalau besok dah sangkut job di KL okey lah kan. Tapi tu aku kira luck aku tak berapa cantik sebab semalam aku dekat KL kan. Sebab semalam pun masa yalah tengah kecoh-kecoh tu aku dah start MD. Tapi MD aku keras tau, perasan aku keras MD aku. Job lalu tak ada kan. Selalu ada lah job lalu kan, ni tak ada. Saya tak apalah kan, tak apalah. Kita try InsyaAllah kalau kita besok dapat di KL boleh lah try kan. Ada ke tak MD kan? Dan bila ada MD tu pun boleh pakai ke tak kan. Sebab ramai juga sibuk sama ada nak opt out ataupun nak tukar akaun negeri lain. Tapi aku tak rasa itu akan menyelesaikan masalah korang lah kan. Tapi macam aku cakap tak, kita tengok dulu. Okay.
So tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Dunia digital kita teroka, bersama Afdaluddin buka cerita. Satu klik sahaja jadi sebahagian dari kita. Tekan butang langgan kita bina komuniti. Jangan lupa loceng notifikasi. Langgan sekarang saluran YouTube kami.